Mata duitan. Leman suka sangat berkira. Dia hanya fikir tentang wang dan harta. Suatu hari, Leman menjumpai sekotak shilling berkilat di tepi sungai. Wah, semua ini milik saya, jeritnya. Leman membawa pulang kotak itu dan menyembunyikannya di bawah katil. Dia tidak mahu sesiapa tahu. Di luar, jirannya Surya sedang mengadakan pesta kecil. Surya membahagi-bahagikan kuih-muih kepada rakan-rakan. Surya ternampak Leman mengintip dari tingkap. Leman, mari sertai kami. Ada banyak kuih, panggil Surya. Leman memegang kotak shillingnya erat-erat. Tak nak, saya ada harta saya sendiri, katanya, sambil memeluk kotak itu. Dia tidak peduli tentang keriangan di luar. Dia cuma peduli pada shillingnya. Keesokan harinya, Surya datang lagi. Shilling awak boleh beli apa? Tanya Surya lembut. Leman cuba membeli aiskrim dengan shillingnya. Penjual itu ketawa. Shilling itu hanyalah mainan plastik. Leman sedar, sikapnya yang mata duitan itu hanya membuat dia sedih dan keseorangan. Dia belajar untuk lebih menghargai kawan berbanding wang.